Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'adi wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatan kuasa, yang dikasihi seluruh para penuntut ilmu, para muslimin dan muslimat, semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran, hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada Tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya rahimahullahu ta'ala, dan kepada almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Qadir ibni Abdul Muttalib al-Mandili al-Andunisi rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada pagi ini, pada dalam bulan ini, pada membicarakan ilmu fardu ain akidah ataupun tauhid dan fardu ain tasawuf, pada menghuraikan kitab Sifat 20 dan Penawar Bagi Hati. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada pagi ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Maka kita menyambung lagi pembacaan kitab kita Sifat 20 pada halaman 3. Pada halaman 3 perenggan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin. Berkata Tuan Pengarang
rahimahullahu ta'ala. Segala puji bagi Tuhan sarwa sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, nikmat Allah, dan menarik akan kelebihan kurniaannya, kurniaan Allah. Dan salawat yang paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi wa radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, maka pada perenggan itu kita berhenti pada alam. Maka kita menyambung pada pagi ini dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, nikmat Allah. Maka nikmat Allah di sini segala nikmat. Cuma kita nak ambil sedikit pengetahuan, sebesar-besar nikmat adalah nikmat yang paling agung, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lebih agung daripada nikmat Islam dan iman. Kerana tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tak akan kenal Islam dan iman. Kerana tu di dalam 4 mazhab, kalau menghina Allah, menjadi murtad, kemudian bertaubat, lalu masuk Islam semula, taubatnya diterima dan masuk Islam semula, itu kalau menghina Allah. Kalau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanafi, Syafi'i dan Hambali menghukumkan murtad, tetapi jika bertaubat masuk Islam semula. Tapi satu mazhab, iaitu mazhab Maliki, seandainya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila murtad kemudian bertaubat dan kembali kepada Islam, tetapi taubatnya di sisi manusia tak diterima. Kalau Hanafi, Syafi'i dan Hambali menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi murtad, lalu dia bertaubat kembali kepada Islam, maka tidak ada hukuman kerana dia dah bertaubat. Tapi hanya satu mazhab, iaitu mazhab Maliki, bila hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dah bertaubat, sekalipun telah kembali kepada Islam, tetap dihukum bunuh. Tetap Maliki. Hudud menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana walaupun Allah itu lebih agung, tapi kita tak akan dapat mengenal Allah melainkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mazhab Maliki dalam bab tu dikeras. Baik. Kemudian dan menarik akan kelebihan kurniaannya, kurniaan Allah. Maksud menarik akan kelebihan ni, Allah rentap semula, Allah ambil semula. Kelebihan kurniaan Allah. Kurniaan Allah seperti apa yang Allah tarik balik? Seperti taufik ataupun berkat, ditarik. Ataupun nikmat yang zahir, harta dirampas semula oleh Allah menjadi miskin. Ataupun nikmat taufik, dulu rajin beramal, sekaranglah jadi makin malas. Nikmat berkat, berkat pada harta, berkat pada umur, itu semua kalau Allah kehendak boleh tarik balik. Sebab tu kita minta lindung dengan Allah daripada ditarik balik itu dengan doa, Rabbana la tuzigh
qulubana. Doa tu supaya Allah tidak menarik semula hidayah dan taufik setelah Allah kurniakan kepada kita. Dan salawat yang paling lengkap, salawat yang paling lengkap, maksud kata salawat yang paling lengkap ni banyaklah riwayat dia. Cuma kalau kita ambil yang paling lengkap di sini dengan makna afdal, seafdal selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Yang ada kama salaita kama barakta, selawat ayat akhir itulah. Itu seafdal selawat. Tapi walaupun seafdal selawat panjang, nak capai 100 menung kita. Menung tu pasal nafsu kita lah tebal. Jadi nak kejar 10,000, nak kejar 70,000 kalau selawat Ibrahimiyah lambat. Pakai selawat Jibril. Selawat Jibril tu sallallahu alaihi Muhammad. Cuma sebagian ulama mengatakan sunat menambah sayyidina pada selawat Jibril tu, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau tak letak sayyidina harus. Baik, kemudian dan kesejahteraan. Salam ni lah. Salam kesejahteraan. Salam salam sejahtera. Sejahtera daripada apa ni? Dan kesejahteraan. Sejahtera daripada segala sifat cela dan aib. Sejahtera daripada sifat tercela dan keaiban. Sejahtera daripada cela dan aib. Itu maksud sejahtera situ. Yang paling sempurna ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu itulah sayyidina ataupun sayyidi. Sayyidi penghulu, sayyidina penghulu kami. Atau kita spesifikkan lagi, sayyidi penghulu lelaki. Sayyidi penghulu lelaki. Itu yang keturunan Habaib ni Sayyid tu. Bukan nama dia ada Sayyid. Sayyid tu gelaran pada keturunan dia. Sayyid. Sayyid ni biasa kita panggil yang muda-muda lah Sayyid. Sayyid Alwi, Sayyid Abu Bakar, Sayyid apa-apalah nama dia. Tapi kalau dah tua dia tak panggil Sayyid, dia panggil Habib. Ya? Syekh setengah tempat. Seperti kalau Habaib di Mesir, kebanyakan guna Syekh. Tapi kalau di tempat kita, Syekh ni bukan Habib. Syekh ni ulama. Kalau Habib Syekh, nama dia Syekh. Nama dia yang Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir. Syekh bin Abdul Qadir nama dia. Habib tu gelar dia lah. Jadi kalau macam Habib Ali, bila masa dia muda orang panggil dia Said Ali. Bila meningkat umur 40 ke atas, orang panggil Habib Ali. Tapi tu hanya panggilan lah. Kalau kita nak panggil yang muda dengan Habib, boleh juga. Dengan maksud kecintaan lah. Habib ni daripada perkataan hubun. Hubun. Habibi tu kecintaan lelaki. Kecintaan lelaki. Kalau kecintaan perempuan, habibati. Ataupun dimatikan ta marbutah tu habibah. Habibah. Kalau sayyidi tadi penghulu lelaki. Kalau sayyidina penghulu lelaki kami. Kalau penghulu perempuan, sayyidati. Tapi kalau kita matikan ta marbutah tu jadi sayyidah. Jadi sayyidati kalau penghulu perempuan kami, sayyidatina. Panjang sayyidatina. Kalau tak ada na pun sayyidati, panjang. Maka sayyidati ni dipendekkan bunyinya jadi siti. Sayyidati jadi siti. Siti itu
bila cakap laju hilang sabdunya Siti. Itu yang kita letak Sayyidati Siti tu pada isteri-isteri Nabi, anak Nabi. Sayyidati pendek kepada Siti, lalu jadi Siti. Jadi bukan Siti yang ada sekarang ni. Itu memang nama dia. Jadi yang suka ajak bergaduh nama apa isteri Nabi Khadijah, Aisyah semua tak ada Siti. Siapa kata ada Siti? Yang bergaduh, dia ajak kita bergaduh. Tak ada Siti sebenarnya. Dalam Quran tak ada sebut Siti. Dalam hadis memanglah tak ada sebut Siti. Yang itulah orang kata kalau bodoh diam. Tanyalah, apa Siti dalam Quran tak ada pun lah, tanyalah kan. Kita boleh terang. Ini dia tohmah kita macam-macam. Kerana letak Siti. Siti tu penghulu perempuan, ikutan perempuan, imam perempuan. Tu Siti. Yang ada sekarang Siti tu nama je. Tu bukan ikutan kita tu. Kalau dah Sitinya terlalak-lalak depan jantan ke atas pentas, nak jadi ikutan tak payah. Tu nama dia je. Macam Siti lah kan. Siti Nurhaliza, Siti Nurdiana, Siti apa, banyak lah Siti. Tu nama, bukan pangkat, bukan anugerah. Bukan anugerah. Baik. Jadi Sayyidina penghulu lelaki kami, Sayyidi tu penghulu. Jadi kalau macam dalam tahiyat akhir tu meletakkan Sayyidina, setengah ulama mensunatkan, setengah ulama kata harus sahaja. Siapa nak ambil jalan ittiba', iaitu jalan mencontohi macam mana Nabi baca, tak boleh letak Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu mengikut seperti sebiji Nabi baca, warid datang daripada Nabi. Tapi kalau kita mengedepankan adab kita sebagai umat, maka sunat meletakkan Sayyidina. Baik. Tapi jangan kata yang tak letak Sayyidina tu tidak beradab. Tidak. Dia tak boleh lawankan. Ni beradab, ni tak beradab. Tidak. Kalau yang letak Sayyidina, dia lebih kedepankan adab. Yang tak letak Sayyidina, dia lebih memilih jalan untuk baca sebiji macam Nabi baca. Nabi memang dah diri dia, takkan dia letak Sayyidina. Okey. Dan sekalian keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi. Keluarga Nabi ni banyak jaluran nak faham, tapi kita ambil satu je. Kalau dia banyak jaluran tu daripada keluarga Nabi ni menurut ahli hadis lain, keluarga Nabi ni menurut ahli fiqh lain, keluarga Nabi ni menurut ulama tarikh lain, keluarga Nabi ni menurut ulama tasawuf lain. Jadi kita ambil dua di sini. Yang pertama, keluarga Nabi menurut ulama fiqh. Siapakah keluarga Nabi? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itulah keluarga Nabi SAW. Ini menurut ulama fiqh. Bani Hashim, Bani Muttalib. Muttalib. Sebenarnya kita eja Rumi kan, tak ada sabdu. Dia kalau Jawi ada sabdu Muttalib. Tapi eja Muttalib je lah macam biasa. Tu Talib tu Haji Talib. Talib sebenarnya Talib, huruf Pa. Macam kita ada kawan nama Taha, sebenarnya Taha. Muttalib. Ini Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani ni keturunan. Saya ada 3 keturunan, tapi dekat IC Melayu lah. Bani Jawi pun saya, Jawa. Bani Minangkabawi pun saya, Minang. Belah India pun ada. Tapi bukan India sini, India Parsi. India di Parsi. Entah moyang saya atas hijrah ke tanah Melayu. Tapi hidung tetap penyek. Tak pancung.
Okey. Ada orang nak tau hidung dia tinggi. Hidung penyek ni kebanggaan orang Nusantara. Yang hidung bongkok-bongkok tu, hidung mancung tu, campuran lah tu. Baik. Jadi Bani ni keturunan. Jadi menurut ulama fiqh, keturunan Rasulullah SAW, keluarga Nabi ni adalah daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik, Bani Muttalib, kalau Bani Hashim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, anak Abdul Manaf. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim ni anak Abdul Manaf. Adapun Muttalib, dia adalah Muttalib adik-beradik, dia anak Abdul Manaf juga. Adik-beradik dengan Hashim. Okey. Muttalib adik-beradik dengan Hashim. Dua-dua anak Abdul Manaf. Muttalib ke Abdul Muttalib? Bukan Abdul Muttalib, Muttalib. Abdul Muttalib datuk Nabi, anak Hashim. Muttalib adik-beradik Hashim. Kenapa nama datuk Nabi Abdul Muttalib? Nama sebenar Abdul Muttalib datuk Nabi Syaibah. Syaibah, itu nama sebenar datuk Nabi. Kita panggil Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib itu sebenarnya bin Syaibah. Tapi kenapa gelaran Abdul Muttalib? Dikarenakan datuk Nabi ni Syaibah ni ketika sejak lahir duduk di luar kota Mekah. Bila duduk luar kota Mekah, bila baligh dia tak boleh duduk luar kota Mekah. Bila baligh dia kena balik ke kota Mekah sebagai seorang anak pembesar Mekah. Jadi bila balik ke kota Mekah, masa Hashim ni adik-beradik dia Muttalib kan. Jadi Syaibah ni anak Hashim. Syaibah anak Hashim. Syaibah dengan Muttalib siapa? Bapa saudara. Jadi bapa saudara dia ni pergi ambil dia di luar Mekah, balik ke kota Mekah. Bila orang kota Mekah tengok budak ni tak biasa jumpa kat tempat kita. Jadi Muttalib ni bawa siapa ni? Orang kampung, orang kota Mekah tu pun kata, ni mesti hamba Muttalib ni. Muttalib beli hamba. Hamba ni bahasa Arab Abdun. Hadza Abdul Muttalib. Inilah hamba Muttalib. Dah dapat gelar Abdul Muttalib. Orang sangkakan hamba Muttalib, rupanya anak saudara dia. Melekat nama Abdul Muttalib, datuk Nabi. Jadi yang dikira sebagai keluarga, ahli keluarga Nabi, ahli keturunan Nabi ni adalah daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua-dua anak Abdul Manaf. Okey. Baik. Kalau menurut ulama tasawuf, tadi menurut ulama fiqh. Kalau menurut ulama tasawuf, yang dikatakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah sekalian umat yang beriman. Itu menurut ulama tasawuf. Sekalian umat yang beriman. Dah termasuk kita tak? Termasuk lah. Sebab tu bila kita selawat wa ala alihi dan ke atas keluarga Nabi, tu kalau menurut ulama tasawuf seluruh umat Islam yang beriman. Jadi kita semua termasuk dalam selawat tu. Ulama tasawuf ni dia lebih umum. Tapi kalau ulama fiqh tadi dia khas kepada dua keturunan tadi, Hashim dan Muttalib. Baik. Itu tentang keluarga Nabi. Tadi dalam kereta saya disembang dengan rumah saya pasal ni lah marhaban. Dia orang marhaban ni
jalan lagi ni marhaban Johor, selagi tak 30 Syawal selagi tak 1 Zulqa'dah tak berhenti dia. Jalan kan. Kalau karya yang banyak orang pencen, duha pun jalan tu. Karya ramai orang pencen, duha pun jalan marhaban. Kalau jenis orang kerja, malam lah. Itu pun hujung minggu. Kalau hari biasa tak ada lah. Simbang. Lepas tu orang rumah pun kata macam Maulidur Rasul juga sebulan. Saya kata Maulidur Rasul sebulan kalau ceramah Maulidur Rasul. Tapi kalau maulid sepanjang tahun, saya kata. Jadi saya kata Johor ni bagus pada maulidnya, pada baraannya, marhaban kan. Tapi saya kata sedih pada sudut memperkasakan ilmu fardu ain. Situ lemah. Jadi saya kata patutnya ulil amri lah, ulil amri Johor patut memperkasakan ilmu fardu ain ni. Sebab apa? Kita menyambut Maulidur Rasul dalam keadaan tak kenal Rasul. Tercapai ke matlamat tu? Tak capai. Kenal Nabi, adakah cukup dengan kenal nama, sejarah? Tauhid ni sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul. Bicara tak? Tak. Kuliah tauhid tak datang, tak pergi, tak belajar. Maulid dia lah orangnya. Selawat suara dia lah paling tinggi. Ni masalah. Sebab kubur barzah tak ditanya tentang maulid, ditanya tentang iman. Bagaimana pandangan kamu mengenai lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah? Malaikat tanya di barzah. Jawab dengan iman tu. Kalau yang imannya dipelajari, walaupun tak khatam, mati dalam keadaan sedang belajar, ataupun masih hidupnya pernah khatam belajar, insya-Allah faham, dia akan jawab lelaki tersebut adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Tu orang munafik, orang kafir tak dapat jawab gitu. Orang kafir diriwayatkan dalam kitab-kitab ulama, orang kafir akan menjawab bahawa aku tidak mengenali lelaki ini. Tu. Bayangkan, sebab tu Islam dan iman ni dia tak berlaziman. Islam mesti iman, tak. Luaran Islam, semayang, puasa, zakat, haji, mengucap syahadah. Iman dalam, kalau masalah pada mengenal Rasul, berdosa besar ataupun kufur, kafir dalam luaran Islam. Bila mati, mati Islam ni macam mana kalau mati? Mandi kapan, semayang, tanam. Itu urus Islam. Tanam kubur mana? Kubur Islam. Barzah, itu dengan Allah. Kalau imannya kufur, imannya fasik, dosa besar, diazab. Ditanya apa pandangan kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Aku tak tahu. Diazab. Mata kasar kita mati kubur Islam. Di barzah, itu yang mati kubur kafir. Belum tentu di barzah tu dia kufur. Sebab kadang-kadang ini benda ni kita tak nampak. Jadi nak tanam kena hukum zahir. Mr. Muniandi nyata Hindu, takkan nak tanam kubur Islam. Urus secara kafir, tanam kuburan kafir. Rupanya Mr. Muniandi ni lagi seminggu dua nak mati tu, rupanya dalam hati dia terdetik hanya Allah lah Tuhan yang disembah. Dan yang nama Muhammad tu memang prophet of Allah. Prophet Rasulullah SAW ni messenger of Allah, utusan Allah. Dia meyakini tu, tapi tak dapat dihukum sebagai Islam kerana tak mengucap syahadah. Tapi dalam ni imannya bukan maksud iman yang sah dengan belajar tauhid, bukan. Maksud kata seasas-asas iman mengaku Allah hanya senya Tuhan layak disembah dan Nabi itu pesuruh Allah. Dia mati dalam keadaan hati dia begitu. Barzah tu ada iman Mr. Muniandi ni, walaupun zahir kuburnya kubur Hindu. Ni nak kena reti Islam apa, iman apa. Contoh pelakon, dia bercakap satu dialog. Dialog tu boleh murtadkan dia, tapi dia terpaksa cakap lah. Dia berlakon, dia jahil, dia cakap je lah. Dialog itu cakap, dia tak tahu cakap dia tu memurtadkan dia. Lepas dia melafazkan skrip tu, mati dekat set penggambaran. Lalu bila ditanya dengan ulama,
yang ada dengar dia disebut skrip ni, ulama pun tengok skrip ni telah memurtadkan dia sebagai Islam, maka tak boleh mandi kapan sembahyang tanam ikut cara Islam, hanya tanam di luar perkuburan Islam, tanam kat mana-mana, ataupun setengah ulama yang lebih tegas, campak di tengah hutan untuk jadi makanan anjing. Hinanya jasad orang yang murtad. Tapi dia ni bukan sengaja murtad sebab jahil. Dia pergi sebut skrip tu kan. Nak ceritanya tak boleh tanam perkuburan Islam. Tapi iman dia, masa dia sebut skrip tu dengan hati ke? Tak, dia sebut skrip tu semata-mata berlakon. Hati dia masih terjaga iman, maka di barzah dia beriman. Dia dikira iman di sisi Allah, barzah. Jadi barang tak nampak ni masing-masing kena jaga. Kita tak lain nak jaga orang. I'tiqad iman ni benda dalam, masing-masing kena jaga. Nak jaga macam mana? Masing-masing belajar. Sebab barzah masing-masing. Lain lah. Apa pandangan kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Kejap kan aki call husband jap. Call husband, kau nak call pakai apa? Rupanya suami dia tak jauh, atas je. Atas je, tapi alam lain. Suami alam syahadah, dia alam barzah, alam berlainan, tapi dekat je. Tapi tak boleh call. Tak boleh call. Tak ada handphone. Tu Allahu Rabbi. Jadi pakaian menutup aurat, sembahyang itu zahir Islam. Tapi atas baik sangka kita, insya-Allah lah iman dia pun terjaga. Itu baik sangka kita, diri dia sendiri tahu iman dia macam mana. Macam mana kita nak tahu iman kita betul tak betul kalau dengan tak belajar? Baik. Dan sahabatnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni beratus ribu sahabat Nabi, ramai. Siapakah yang dikatakan sahabat Nabi? Sahabat Nabi ni ada 3 ciri. 3 ciri ni ada, maka dikira, diiktiraf sebagai sahabat Nabi. Yang pertama yang pertama beriman. Orang yang beriman. Yang kedua bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Pertama beriman, kedua berjumpa, bertemu dengan Nabi. Berjumpa, bertemu ni tak kisah siapa nampak siapa. Dia nampak Nabi, Nabi tak nampak dia, tapi berjumpa. Contoh dia bukan kenal, dia jumpa jasad, berjumpa. Katalah dia nampak Nabi daripada belakang, tapi Nabi tak nampak dia. Tapi contoh ni tak ada. Yang ada Nabi nampak dia tak nampak Nabi. Sahabat yang buta, kan bertemu jasad tu. Sayyidina Ummul Maktum radhiyallahu an, dia buta. Okey, jadi dia jumpa Nabi. Itu ciri yang kedua, berjumpa, bertemu Nabi SAW. Yang ketiga, hidup sezaman dengan Nabi. Hidup satu zaman dengan Nabi. 3 ciri ni yang paling asas lah. Kalau kita tengok kitab ulama, adalah beberapa ciri tambahan, tapi tak sepakat. Yang sepakat ulama adalah 3 ciri ni. Maka dia adalah sahabat. Kita beriman. Kita berjumpa Nabi, dah. Hidup sezaman dengan Nabi. Kalau hidup sezaman dengan Nabi ni, Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi, tapi dia jumpa tak? Tak. Dia bukan sahabat, dia tabi'. 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 Ta alif ba ain, tabi'. Dia hidup satu zaman tapi tak jumpa. Dia pergi rumah Nabi, tapi Nabi keluar berperang kan masa tu. Jadi dia tak boleh tunggu lama, terpaksa balik, tak dapat jumpa. Tapi doa dia diiktiraf Nabi kerana taat pada ibu. Ibu yang dia taat pun ibu yang solehah. Bukan ibu yang cacat marbah. Baik. Itu 3 ciri tentang sahabat.
berkenaan dengan buta tadi, saya teringat satu kisah yang mana Nabi melarang dua isteri Nabi masa tu tengah berjumpa dekat dalam rumah Nabi. Sahabat yang buta ni datang. Lalu Nabi kata, pergilah kamu berdua ke belakang, ke dapur ke. Maksud kata jangan tunjuk diri lah. Jangan tunjuk diri. Lalu dua isteri Nabi ni jawab lah, kan dia tak nampak kita. Tak, kalau kita dengan orang buta tu free hair tak apa tak, dia tak nampak kita. Kan? Ke wajib juga tutup? Dia buta. Haram mendedahkan aurat pada mata yang dapat melihat kita. Mata yang haram melihat aurat kita, wajib kita tutup aurat. Dan lelaki ni buta, dia nampak tak aurat kita? Tak nampak. Dan kita tutup aurat wajib ke tak? Apa dia? Kita tak cerita pegang. Kita tak cerita pegang. Macam mana? Fiqah ni hukum zahir. Fiqah ni hukum zahir. Jadi pada hukumnya tak wajib tutup, sebab mata dia tak nampak kita. Tu pada fiqah. Tapi pada sudut lebih menjaga dengan adab-adab kita sebagai seorang perempuan, Nabi jawab apa dengan dua isteri ni? Dua isteri ni dia kata, kan dia tak nampak kita. Nabi jawab balik, tapi kamu nampak dia. Dua-dua isteri Nabi tu kan nampak lelaki tu. Tapi kamu nampak dia. Memang dia tak nampak kamu, tapi kamu nampak dia. Maksud kata, sekalipun kalaulah dia pakai tudung, Nabi larang perempuan melihat lelaki. Nabi larang perempuan. Itu hadis. Kalau daripada Al-Quran surah An-Nur, wa qul lil mu'minat yaghdud min absarihinna, wahai perempuan-perempuan beriman, jaga dan tundukkan pandangan kamu. Cuma lelaki ni aurat dia ringan. Okey. Jadi Nabi tetap larang. Jadi maksud kata, kalau ada tetamu lelaki yang bukan mahram, yang bukan pakcik, bukan kerabat, bukan apa. Kerabat kita ni ada juga yang bukan mahram, seperti bapa saudara atau mak saudara sabit. Siapa bapa saudara, mak saudara sabit? Ni pakat bersalam belaka ni. Bapa saudara sabit atau mak saudara sabit adalah ipar mak bapak kita. Tu nak bagi senang faham tu, ipar mak bapak kita. Kalau nak spesifik lagi, yang bukan adik-beradik mak bapak kita, kita panggil ni Pak Long dengan Mak Long. Pak Long adik-beradik bapak kita. Mak Long, Mak Long bukan adik-beradik. Mak Long adik-beradik bapak aku pun bukan, adik-beradik mak aku pun bukan. Ni jenis mendatang ni. Jadi mak saudara sabit, saya tak boleh salam. Hajah-hajah, bila panggil ni Mak Teh, ini Mak Teh saya. Mak Teh ni adik-beradik mak. Dah Pak Teh tu kan ipar mak. Tu sabit lah. Pasangan dia bukan adik-beradik mak ayah kita. Jadi nak mudah faham, ipar mak bapak kita. Kalau ipar mak bapak tak faham Ustaz, yang bukan adik-beradik mak bapak kita. Adik-beradik mak bapak kita kan pakcik makcik kita. Yang bukan adik-beradik mak bapak kita tu pakcik makcik sabit. Kalau batal wudu, kita boleh ambil balik wudu. Seperti kita sentuh pasangan kita, suami isteri. Sentuh halal, tapi batal wudu. Itu mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau dalam bab bersalam bukan mahram, sentuh batal wudu serta haram, dosa. Gaya ni.
Kadang-kadang dah umur-umur jajah ni ada yang ambil ringan kadang. Anak kadang jaga, tengok je maknya pakat semua salam ni. Dia bapak saudara sabit pun dia salam, ipar dia pun dia salam. Bukan setakat ipar mak bapak dia. Ipar mak bapak dia kan pakcik-makcik sabit tu. Kalau perempuan dengan perempuan tak ada masalah ni. Pakcik sabit dia tu dia salam, ipar dia pun dia salam, adik-beradik suami dia. Yang lawan jantina. Tu jaga situ. Jadi kalau macam yang bukan mahram datang, kita ni sebagai tuan rumah, kita suami isteri. Jadi kita keluar hidang, kita layan isteri dia, apa semua itu sebagai tuan rumah tak ada masalah. Ni contoh kawan suami datang, kita datang hidang air apa semua dah. Ni dulu kali yang tu lah bang Denet begini dah biasa. Memang tutup aurat. Tapi kita tengoklah, kalau dia memang jiran lama rapat dengan kita, kita memuliakan tu okey lagi. Tapi ini kita tak kenal, kawan pejabat suami kita datang 3 orang. Kita sibuk duk ada situ, kita bukan kenal pun. Oh ni kawan abang ni gini, kenal pula. Nabi perintah 2 isteri dia masuk dalam. Itu yang buta. Kalau tak buta lagi ada kawan pejabat suami kita 3 buta datang. Tak ada. Semua celik belaka. Ni nak menjaga pandangan. Baik. Perempuan kena sombong. Itu martabat seorang perempuan. Islam amat cemburu pada seorang perempuan. Perempuan ni ramah ni rendah martabat. Bukan murah, kan murah dia kata kasar pula. Piramli lagi kasar, Piramli no class. Bukan low class. Siapa low class? Cikgu apa? Cikgu Syahri lelaki. Yang perempuan tu Nurkiah, low class. Sombong perempuan ni tengok tempat. Maksud kata kalau kawan pejabat suami kita datang, jemput duduk, hidang air, jemput makan, abang sembanglah dengan kawan saya minta izin masuk dalam sekejap. Kalau yang lelaki tu kata sombong bini kau tak duduk sekali, lelaki jahil agama. Sebab tu lah kalau bab tutup muka ni, mazhab Syafi'i 2 hukum. Qaul mu'tamad menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, tutup muka pakai niqab tu wajib. Tapi qaul dhaif Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah sunat. Sunat sahaja. Jadi perempuan tak tutup muka ni okey. Tapi mazhab lain ada yang keras seperti mazhab Maliki. Memakai niqab menutup muka tu, bahkan mata ni jaring, dia panggil burqa, tutup terus. Kerana tubuh perempuan ni fitnah. Fitnah bukan maksud buat cerita. Macam mana tubuh kita buat cerita? Bukan fitnah buat cerita. Mengundang kerosakan. Kerosakan apa? Kerosakan mata yang turun jadi rosak hati. Kita tak ada apa, tapi orang, maka kita menjaga. Tapi kita balik pada mazhab kita lah. Sunat sahaja menutup muka menurut kaum dhaif. Cuma yang ceritanya tadi itulah, perempuan ni kena sombong. Bukan sombong tak masal sombong. Dia nak beli goreng pisang, adalah budak ni tengah beli goreng pisang sebelah, lelaki lah budak ni bayar anak kita, ataupun bukan bayar anak kita lah, bayar suami kita lah. Tengok Ajah ni, tumpang sikit Ajah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup lah. Jawab kan, okey tu. Menjaga muruah maruah diri. Waalaikumsalam. Cukup lah. Waalaikumsalam. Ni ramah. Ramah. Tu kadang daripada muda kan.
Kalau dah susah nak ubah tu, kawal-kawal lah sikit tu je. Sedangkan ulama menasihatkan dengan ipa, tidak digalakkan bermesra-mesra. Ipa ni kita kena ada malu, sebab ipa ni bukan mahram. Bila kita dah tidak ada kena-mengena dengan keluarga, contoh abang ipa kita dah cerai dengan isteri dia, kakak kita ke, adik perempuan kita ke, maka dia halal kahwin kita. Dan Nabi pernah bersabda dalam satu hadis dengan maksud ipar itu adalah maut. Maut ni mati. Maut ni dengan maksud merbahaya. Ipar ni bahaya. Setengah Tok Guru menterjemahkan bahaya maut ni adalah ipar ni tak boleh percaya. Maksud tak boleh percaya ni bukan kita tak percaya je. Maksud kata risiko berlaku apa-apa besar. Kalau terjadi tu, maka kena menjaga. Ipar tu adalah maut. Ini bertepuk tampang dengan ipar. Kalau makan semeja panjang tu, biarlah lelaki belah sana, perempuan belah sana, makan sama-sama keluarga tak. Yang tengah siapa? Mak ayah. Kita datang adik-beradik bawa pasangan masing-masing. Mak kita biar tengah, lelaki belah sana, perempuan belah sana. Ini dia duduk sini, bini dia abang ipar dia. Ni abang dia ni, makanlah abang dia, boleh tepuk pula. Dah biasa. Alah ipar keluarga kita. Yalah. Kau tepuk tu tepuk bukan mahram tu. Baik. Tu peringatan lah. Jadi kalau kita dah pernah terlepas, kita bertaubat atas dosa kita. Tapi kita ada anak menantu, jangan biar. Mak lepas belajar kuliah duha ni keras macam tak boleh. Memanglah keras. Sebab apa? Dulu mak tak tahu. Mak tak nak kau jadi macam mak. Kita pun nasihat anak kita lah. Baik. Ini kena dengan ipar free hair. Ipar kan keluarga. Memanglah dia kerabat, tapi dia bukan mahram. Ipar meninggal, abang ipar mati, sibuk pergi kubur. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi halau perempuan balik. Adakah kamu sembayangkan mayat ni? Adakah kamu sama-sama menguruskan mayat ni? Sahabat-sahabat perempuan semua jawab tak. Tapi duk sibuk kat kubur tu. Nabi kata balik, tidak ada pahala bagi kamu. Balik. Yang ada pahala ziarah, bukan iring ke kubur. Okey? Kan ziarah kematian cukup. Dah ziarah kematian, lepas tu balik. Kalau kita satu kereta dengan suami nak giring, kita tinggal je kat rumah tu, nanti suami kita ambil. Atau jauh, tanah kubur dengan rumah tu jauh, ikut naik kereta, tapi duduk dalam kereta je. Iring ke kubur, qaul mu'tamad haram, qaul dhaif makruh. Iring sampai ke liang tu, mengiring tu, tu kalau pendapat yang kuat haram, pendapat yang kedua mengatakan makruh. Sekalipun makruh kan tak elok. Habis kalau bila nak pergi tengok kubur abang ipar ni, bila semua dah selesai, pergilah. Semua dah selesai balik, kita pergi, itu bukan iring, tu ziarah. Besok pun boleh. Sayang benar dengan abang ipar dia. Ya, suami dah bermula iddah, mati je duduk rumah. Sekarang ustazah, ustaz kadang ada yang pegang longgar, lepas tu ajar orang pegang longgar. Dia dah pegang longgar dah. Iddah ni boleh keluar gini. Ada yang syarak boleh kan, tapi biar atas ilmu. Lepas tu dia kata perempuan-perempuan ni bila tak keluarkan jadi macam kemurungan kat dalam ni kan, apa semua. Jadi sebenarnya boleh ziarah adik-beradik ni. Saya tengok ustazah ni sekarang rasa macam nak rampok. Kita ni penat lah ngajar orang jangan, dia kata boleh. Jadi orang awam ni tengok-tengok
TikTok, tengok Instagram, ni boleh mak keluar meh. La ilaha illallah. Keluarnya gimana? Call ni dalam edah ni. Kat mana? Tengah jogging kat taman rekreasi. Berdosa. Berdosa. Yang boleh keluar atas kebenaran syarak adalah darurah. Darurah mana? Pergi kerja. Kalau tak kerja, kenapa darurah? Kenapa kerja masuk dalam darurah? Kalau tak kerja, sekarang nak tak bayar sewa rumah kena halau. Nak bayar kereta, sekarang tak bayar kereta, kita kena tarik nak naik apa? Nah, naik bas lah, sedap kau naik bas. Orang tu. Jadi pergi kerja, pergi hospital check up, pergi termasuk belajar fardu ain. Macam ni ya. Belajar tafsir sunat, belajar tajwid sunat, majlis yasin tahlil sunat, haram keluar. Belajar Quran Itu darurah. Apa dia? Belajar Quran sunat. Yang wajib belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar tajwid, belajar Al-Quran, tadabbur Quran sunat. Adalah edah. Jadi kalau dia ada check up, dia pergi hospital. Balik terus, kau jangan menyimpang melencong. Pergi terus check up. Habis check up, pergi Starbucks. Dah lah. Pergi ngeteh lah ni. Cik Ma, saya boring lah duduk rumah seorang ni. Ni saya bawa balik check up ni, kita pergi minum jom. Tu haram situ. Dia kena balik terus. Melainkan tapau boleh. Ataupun isteri yang dah meninggal, kematian suami, duduk rumah seorang-seorang, anak-anak risau, dia pun ketakutan. Jadi anak-anak bawa pergi, contoh daripada JB bawa ke Perak, rumah anak kat Perak. Dalam perjalanan tu, dia dah dalam edah ni, dalam perjalanan ke Perak hendaklah terus sampai ke rumah. Kalau berhenti RNR, yang makan-makan ni anak yang lain-lain, dia dalam kereta. Jadi takkan tergamak nak biar mak dalam kereta. Tapau, makan dalam kereta, jalan. RNR singgah. Alang-alang lalu Melaka ni kita pergi Taman Buaya je mak. Jangan pergi dosa. Tak boleh. Buang air boleh kan? Buang air darurah lah. Pergi tandas. Mak tak boleh keluar. Kecil dalam botol pak. Jadi bila kata kalau dia duduk dalam rumah nanti macam stres penurungan. Dia boleh terima ziarah. Dia tak boleh pergi ziarah, tapi dia boleh terima ziarah. Maka kalau dia tu ada adik-beradik, yang Ustazah Bengong ni kata boleh ziarah adik-beradik apa semua, haram. Kenduri tahlil, kenduri yasin, haram. Adik-beradik pergi ziarah dia, jiran-jiran pergi ziarah dia, supaya dia hilang boring tu. Situ. Kalau dia pergi ke rumah adik-beradik dan tinggal di situ, maksud dia tinggal seorang, tak berani pergi rumah adik-beradiknya, duduk situ boleh. Boleh. Contoh dia seorang, dia ketakutan duduk seorang. Ketakutan ni kita tak boleh biarkan. Maka dia duduk rumah abang dia. Maka dia duduk rumah abang dia, duduk terus maka boleh. Ni kalau berulang alik, itu bukan tinggal tu, jalan. 2-3 hari balik tak boleh. Jadi kalau kerja, pergi makan tu kena ada bekal sebenarnya. Tak boleh duduk di luar-luar apa semua. Saya pergi makan ni, saya kerja. Kalau dia tak ada bekal, delivery hantar ke office, ataupun kirim, ataupun tak ada apa kat office semua dah keluar, dia pun terlambat nak kirim, pergi turun ke gerai tu beli tapau, balik ke office makan. Ini menjaga syariat Nabi. Kerana Nabi yang melarang iddah kematian suami ni, Nabi yang larang. Hadisnya sahih. Baik. Kat mana kita masuk situ tu?
Memanglah sahabat. Kat mana kita corner masuk situ? Oh, nampak ni okey. Ni perempuan sombong kan. Tu. Jadi kalau macam jiran nama kita, kita dah biasa mesra kadar-kadar, bukan tak boleh gurau. Tiba-tiba sekarang tengok jiran lama, dulu mesra, sekarang macam keras, bukan suruh gitu. Baik. Tapi umur-umur hajah ni, kalau setakat mesra biasa, tak adalah ramah sangat, itu tak ada masalah. Dia yang lebih lagi kena menjaga ni anak dara, perempuan-perempuan muda, ataupun janda-janda yang masih orang kata masih ada daya tarikan. Tu kena jaga. Okey, baik. Dan seterusnya, muqaddimah. Dia teruskan lagi muqaddimah. Adapun nikmat Allah Ta'ala, adapun nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hamba-Nya, hamba Allah, ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Ini nikmat yang besar selepas nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka yang dikatakan nikmat Allah Ta'ala yang amat besar, dia berkait masalah sujud syukur. Tu kalau bila belajar berguru tu, benda tak ada dalam kitab kita dapat. Sujud syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur atas nikmat Allah. Jadi sujud syukur ni, kat mana yang bertepatan syarat nikmat untuk kita sujud syukur. Sujud syukur ni dia ada 2 syarat, barulah buat sujud syukur tu tepat. Bukan tak sah tau. Kalau tak kena 2 syarat ni, buat sujud syukur tak sah, bukan. Sujud syukur tu sah kalau mazhab kita menghadap kiblat, ada wudu, tutup aurat. Macam semayang lah, tutup aurat, ada wudu, menghadap kiblat. Itu syarat sah sujud syukur. Tapi ada khilaf pada mazhab lain. Ada yang tak mewajibkan wudu apa semua tu, bukan mazhab Syafi'i lah. Sebab tu orang duk main bola tu, entah ada wudu, entah ada sujud syukur. Mungkin mereka bermazhab Hanafi contohnya, bukan bermazhab seperti mazhab kita. Itu tentang sah sujud syukur. Tapi kalau nak bertepatan sujud syukur tu, 2 syarat. 2 syarat ni ada, barulah dituntut sujud syukur. Pertama, nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar-besar. Yang kedua, dia kalau nak sebut nikmat yang besar ni banyak. Antara nikmat yang besar tu, Islam dan iman. Itu nikmat besar. Tapi tak masuk lagi sebab dia ada syarat kedua. Ada orang lepas mayang fardu sujud syukur. Kan ada kan? Habis nanti orang lepas ba'diyah, dia dah ba'diyah dah ni, dah ba'diyah doa, nanti dia sujud. Betul dia bangun lah. Sujud syukur tu, syukur atas Islam, syukur atas iman, syukur atas dapat menunaikan semayang fardu. Salah tu. Salah tu. Sebab ada syarat kedua. Apa syarat kedua dia? Jarang berlaku. Nikmat besar tapi jarang dapat. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Nikmat besar yang jarang dapat, baru tepat nak sujud syukur. Seperti mana nikmat besar tapi jarang dapat? Dapat bernikah, dapat isteri, dapat suami. Ke tiap-tiap tahun dapat suami? Ke yang berbini ni 6 bulan sekali bini, 6 bulan sekali bini. Wah, 2 tahun 4 bini dia. Ada. Kahwin sujud syukur. Dapat cucu, kan jarang.
Ke 3 bulan sekali dapat cucu? Oi, subur no. Anak ramai. Tapi nak kiranya jarang tu anak ramai. 3-4 bulan dapat cucu. Tapi adakah anak kita tu semua beranak tiap-tiap tahun? Tak. Maka dapat cucu termasuk boleh sujud syukur. Beli kereta, masuk dalam ni dapat sujud syukur. Beli rumah, masuk dalam ni. Nikmat besar jarang dapat. Beli rumah, beli kereta, dapat cucu, dapat anak, berkahwin. Dah semayang sehari 5 kali. Semayang tiap-tiap hari. Sujud syukur tak kena. Sah memang sah tapi tak tepat. Rupanya dia buat sujud syukur, baru hari tu bertaubat mula semayang. Tak apa kan? Tapi lepas tu tak ada dah sujud syukur, sebab dia dah jaga semayang dah. Islam dan iman kan setiap saat. Mana jarangnya? Ke semalam saya kafir, hari ni saya Islam gitu. Wah, ini orang gila ni. Khatam Quran boleh? Okey, khatam Quran boleh. Nikmat yang besar yang jarang dapat. Ke sini ada yang khatam 3 hari sekali. Ini Imam Syafi'i. Sebulan sekali belum tentu. Tahun sekali. Tu boleh sujud syukur. Tapi kalau dapat baca Quran, sujud syukur tak kena. Sebab baca Quran kita hari-hari. Okey, baik. Ya? Boleh? Boleh. Itu nikmat yang jarang dapat. Nikmat besar. Ya, boleh. Baik pada sakit. Tapi sakit yang ni lah, sakit yang teruk-teruk. Sembuh, sakit dia teruk, sembuh, boleh sujud syukur. Pesakit tu pun sujud syukur. Kita pasangan kepada pesakit pun boleh sujud syukur. Ini pening kepala, makan Panadol, sembuh, sujud syukur. Tak kena tu. Pening kepala, tu tak payah. Okay, sakit yang besar lah, sakit yang teruk. Haji umrah, nikmat. Dapat panggilan umrah, dapat kerja, tu semua boleh sujud syukur. Kalau kata gol bola, dia pun sujud syukur, tak tepat. Sebab dapat gol tu memanglah kata jarang, tapi dia main bola tu boleh kata. Tapi kalau dia sujud syukur juga, kita kata kat sini apa, tak tepat, bukan salah. Jangan salah faham. Sekarang balik kan tengok suami tengok bola, dia tengah ngantuk kopi, minum bang, dia tengok ke TV, gol, nampak sujud syukur tu, haram sujud syukur tu kata. Saya tak kata haram, saya kata tak tepat. Tapi hukum sujud syukur di situ boleh. Dia menang sujud syukur. Kalau kumpulan dia tu memang susah nak menang, tiba-tiba menang, boleh. Kalau kerap menang kumpulan dia, maka tak payah sujud syukur. Jangan kata bola, musabaqah Quran, dia menang, sedangkan selalu menang tak payah sujud syukur. Anugerah boleh, dapat anugerah, sujud syukur. Jadi nikmat Allah Ta'ala yang amat besar ni, Islam dan iman, ini tak perlu kita sujud syukur, kerana nikmat yang besar tu setiap masa, setiap saat. Baik. Kepada cuma kalau ada orang sujud syukur, jangan halang. Contoh dia habis semayang, dia sujud syukur. Jangan sujud syukur. Syarak tidak menghalang. Cuma dia buat tu tak tepat, dia biar saja dia. Biar oleh dia. Dia nak buat, biar dia. Cuma tak tepat lah. Jadi yang dah belajar ni dah tahu tak tepat, tak payahlah buat. Kalau ada lah kat sini yang sujud syukur lepas semayang. Baik. Kepada hambanya ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi ingat, Islam dan iman ni dia tidak lazim. Islam mesti iman, iman mesti Islam. Salah. Islam satu perkara, iman satu perkara. Islam ni benda zahir,
mengaku mulut Islam, mengaku mengikut hukum Islam, cara hidup Islam, Islam lah. Nah, Islam lah dia. Iman bicara lain. Nah, dia mengaku semayang, puasa, zakat, haji itu semua wajib. Dia mengucap syahadah, hukum Islam. Kalau mati itu wajib urus cara Islam dan tanam perkuburan Islam. Dalam nak kena sahkan dengan tauhid. Bagaimana yang dia mengaku Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, bagaimana pegangan dia pada sifat seorang Rasul, bagaimana pegangan dia tentang kiamat. Contoh zahir Islam, semayang, puasa, zakat, haji, mengucap syahadah semua okey. Islam, zahirnya Islam dengan tutup aurat apa semua okey. Tapi dia meyakini bahawa syurga neraka tu tak ada. Tu benda dalam tu, bukan dia cakap mulut. Kalau dia cakap mulut, murtad Islam dia. Ni mulut dia tak cakap, dia duduk dalam ni je. Duduk dalam pegangan saja, dalam hati je. Syurga neraka ni rasa tak betul rasa. Tapi dalam ni je orang tak tahu, dia je lah tahu. Tu kufur iman dia. Tapi mati urus syariat Islam, sebab zahir Islam kita tak boleh hukum dia kafir. Ataupun contoh lain, ustaz, orang Islam mestilah yakin syurga neraka. Okey, kita buat contoh lain, seperti orang yang tidak meyakini titian sirat, tidak meyakini mizan, timbangan. Itu berkait aqaidul iman. Ada yang dalam iman, luarnya murtad dah. Seperti yang kita kata cerita Mr. Muniandi tadi kan. Ataupun kadang-kadang mu'alaf tu mujur dapat masuk Islam. Kalau dia tak sempat masuk Islam, dia cerita mu'alaf ni cerita sebelum saya Islam 10 tahun dah saya berpegang Allah lah Tuhan yang satu-satunya disembah, Nabi Muhammad tu memang pesuruh Allah. Dah 10 tahun saya yakin perkara itu. Cuma saya tak mengucap syahadah, saya takut diancam keluarga, saya takut begitu, saya takut begini. Tapi dalam dia iman dah tu. Kan dia cerita. Jadi dia cerita tu masih dia dah masuk Islam, mu'alaf. Takdir kalau dia tak sempat masuk Islam, dia mati tu, zahir urus cara kafir, barzah dia iman, barzah dia mukmin. Memang akidah, itulah iman. Akidah tu pegangan, aqaidul iman, pegangan iman. I'tiqad kita. Okey. Contoh, dia ni nak kahwin dengan perempuan Eropah. Asal perempuan Eropah? Lawa. Contoh, nak benar, tak kenal kat mana, entah nak kahwin. Bercinta lah. Jadi ajak masuk Islam. Perempuan Eropah ni kata no, never. Dia tak terima Islam. Kita pun macam mana, aku dah cinta sangat ni kan. Jadi dia pun murtad wala'iyadzubillah. Sebab nak kahwin, nakkan perempuan Eropah tu sanggup murtad. Tapi dalam ni dia tetap pegang Allah Tuhan yang layak aku sembah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, segala tentang kiamat, tentang rukun iman 6 tu semua dia pegang. Cuma dia murtad tu sebab nak nikah, nak kahwin dengan perempuan. Tak solat tu dosa besar. Tapi dalam hati dia ni, tak solat dia tu, dia pegang solat tu wajib ke tak? Wajib. Dia masih iman. Tapi dalam, kalau dia kata wajib lah, murtad iman, murtad iman. Tapi kalau dia tak semayang, kan aku semayang kan nampak aku Islam lagi. Dia pun tak semayang, tapi semayang ni wajib ni. Iman dia masih kukuh. Cuma pelaksanaan dia tak semayang tu, yang dia murtad tu sebab nak kahwin. Maka kalau mati dia, urus cara kafir, tanam perkuburan kafir, barzah dia mukmin. Sebab tu tak boleh sebarang hukum orang. Bila dia murtad, ni murtad ni kafir ni neraka selamanya. Jangan. Boleh jadi kafir dia zahir sahaja. Maka nak tanam kubur Islam tak boleh lah. Sebab hukum zahir. Tapi benda dalam itu kita baik sangka je.
Tu Islam dan iman. Ihsan pelaksanaan. Macam tadi tanya, ustaz dia tak semayang, tak ada ihsan. Ihsan ni laksana, menjalankan, menunaikan, buat, itu ihsan. Kalau Islam, mulut mengaku semayang wajib, mulut semayang wajib, mulut Islam. Iman dalam hati, dalam i'tiqad, sembahyang wajib, iman. Tapi kalau mulut, sembahyang wajib, sembahyang fardu wajib, sembahyang fardu wajib, dia pun buat ni sembahyang ni fardu buat, tapi punya dalam hati dia tu, aku rasa sembahyang fardu ni dalil Quran tu entah betul entah tidak. Sembahyang rasa tak wajib ni. Dia menafikan kewajipan sembahyang dalam ni, kufur iman. Ihsan ada dia sembahyang. Islam ada dia mengaku sembahyang wajib, mengaku mulut. Tapi orang macam ni pelik lah. Tapi nak membezakan tu, Islam, iman, ihsan. Islam mengaku zahir, benda-benda zahir. Iman, benda dalam pegangan aqaidul i'tiqad kita, aqaidul iman, i'tiqad, pegangan iman. Ihsan, pelaksanaan. Iman mengaku semayang wajib, mengaku Allah layak disembah. Mulut mengaku semayang wajib, mesti buat, kalau tak buat dosa besar. Tapi tak semayang, atas malas dia, tak ada ihsan. Islam ada, iman ada, semayangnya tidak, malas, tak ada ihsan. Dapat beza? Itu kalau nak perinci sifat 20 tak ada. Kitab Misbahul Munir. Itu dalam apa, dalam YouTube saya, kuliah di tempat lain tu ada. Boleh buka lah YouTube saya tu, cek tentang rakaman risalah Misbahul Munir. Baik. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Cuma dalam sifat 20 ni, kenapa saya pilih kitab ni? Kerana ambil yang paling asas dahulu, iaitu pengenalan Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul ni asas kepada rukun iman yang 6. Rukun iman kan 6. Allah, cek sama-sama. Beriman kepada Allah nombor 1. Nombor 2, Rasul. Salah. Malaikat. Lepas malaikat, kitab. Lepas kitab, Rasul. Lepas Rasul, kiamat. Lepas kiamat, qada dan qadar. Tapi dalam 6 tu, nombor 1 dengan nombor 4 itu adalah asas kepada yang 6. Allah nombor 1, nombor 4 Rasul. Kerana malaikat, kitab, kiamat, qada qadar daripada Rasul datangnya. Sebab tu asas kepada yang 6 tu adalah 2, iaitu Allah dan Rasul. Sebab tu selain daripada Allah dan Rasul tu, nanti kita khatam kitab ni akan naik pada level kitab yang lain, akan masuk kepada kiamat, qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ni pun ada bicara juga pada huraian malaikat. Jadi kalau kiamah ni bicara juga tentang syurga, neraka, barzah, mizan, titian sirat tu semua. Tu. Wallah mana gundal aku dah sebulan sekali. InsyaAllah panjang. Tentang saya. Adatnya nampak macam kami lah ustaz yang pergi dulu. Adatnya dah ajalnya kita tak tahu. Ajal ni apa? Ajal apa ajal? Ajal maut. Apa? Kematian. Ajal kematian. Ajal. Apa ajal?
Ajal kan, ajal tu tempoh masa. Dalam kitab lama, Ustaz macam ini kan, kita semayang kan, semayang. Tapi dalam masa sambung kita cakap, oh ni apa yang aku buat ni semua aku punya kerja lah. Dan kita tak ingat yang Allah SWT punya kuasa. Hanya aku kerja ni untuk aku. Aku kalau aku tak boleh makan, tak ada kau, tak boleh apa. Saya kata kita tak melidakkan kuasa Allah SWT. Itu kiriman tu banyak. perkataan yang macam tu, aku kerja untuk bela keluarga aku, aku apa buat semua ni untuk diri aku, untuk urus kehidupan, itu pada zahir percakapan harus, Islamnya masih terjaga, tak murtad dan tidak syirik cakap macam tu. Itu pada mulut pada zahir. Yang mana kalau dalam hati kita tu kita meyakini yang kita urus kehidupan tu untuk kita, itu masih pada adat yang kita sebut adah tu. Pada adah kebiasaan, itu harus tidak masuk kepada syirik. Tapi kalau jadi pegangan iman, memang aku buat, bukan Allah. Memang aku buat kerja ni, aku yang mengurus kehidupan aku, bukan Allah urus. Allah ni dia kerja lain, cuaca, planet, syurga neraka tu Allah. Tapi aku punya pengurusan hidup aku. Itu murtad iman. Islam masih, sebab dah jadi pegangan. Tapi bila kita selidik balik, ada orang berakidah sedemikian. Ada yang kafir, ada yang sebab dia tak bertuhan. Kalau orang Islam kebiasaan, bila kita tanya, kau ni cakap kerja begini, kalau aku tak kerja anak nak makan apa? Siapa yang bagi makan sebenarnya rezeki ni? Allah lah. Biasanya sebab gitu. Jadi imannya masih ada. Imannya masih ada. Okey. Jadi kalau dia hanya sebut mulut saja, aku kena bela keluarga aku gini, kalau tak kerja kan nak makan apa, nak bayar pakai apa, semua itu cakap mulut, cakap adah begitu, harus tidak syirik, tidak murtad. Dan dalam hati dia pun pegang sebagai adah juga. Kerja, ada gaji, ada makan. Tapi pada sudut pegangan iman, tetap dia berpegang Allah yang memberi rezeki, Allah mengurus hidup. Itu semua masih ada iman. Tidak rosak, tidak murtad imannya. Tidak belajar tasawuf. Itu tidak terkait tasawuf tu. Itu tauhid. Itu tauhid. Itu bukan tasawuf. Kita yang belajar, kita faham kan, mana-mana orang yang tak belajar tu nak orang sombong-sombong tu kan, dekat dalam ni kan, yakin dia tu. Baik, sifat keakuan di sini, sifat ananiyah. Ananiyah ni akulah. Sifat keakuan ni, kalau pada sudut tasawuf, dia buruk adab. Buruk adab. Bukan adab, adab dan akhlak tu, buruk adab. Itu kalau dia sebut tentang keakuan diri. Tapi kalau pada sudut akidah ataupun tauhid, dia sebut keakuan dia tu harus, tidak haram, tidak syirik, tidak kafir. Harus. Orang sombong-sombong tu kan, harus. Harus dekat situ. Cuma kalau dalam hati, macam Puan Najah tadi kan kata orang sombong-sombong ni kan, sombong, yang cakap kalau takkan aku kau tak dapat benda ni. Kalau sombong tu yang dikaitkan dengan hati, dia cakap tu dengan rasa sombong, dengan rasa bongkak, dengan rasa takabur, itu dosa besar, maksiat hati. Bukan bab iman, itu bab tasawuf. Dosa besar, maksiat hati.
Tapi pada iman dia, aku tolong dia ni, dia dapat kerja. Dah rezeki dia, Allah yang bagi sebenarnya. Dia tahu tu. Tapi benda tu dah tertindih ke bawah, dah tertutup kerana maksiat hati dia tu, bongkak dan takabur dia tu. Jadi bila dia kata kerana begini-begini engkau dapat apa semua, sifat keakuan tu, kalau pada sudut tasawuf, pada perlakuan hati yang ada maksiat, takabur, sombong, bongkak tu dosa besar, maksiat hati, tidak kafir. Tapi kalau pada sudut akidah, dalam pegangan iman dia masih meyakini Allah yang mengurus rezeki apa semua tu, masih ada iman. Tapi mulutnya cakap kau tak kena aku, kau tak dapat. Kalau begini itu buruk adab lah cakap macam tu. Tapi tidak kafir. Mengungkit ni dia tidak sampai kafir, tidak dihukumkan kafir. Okey. Contoh seperti mengungkit ni, kalau pada mulut buruk adab lah. Tapi kalau dalam hati tu merasakan kita merasakan sombong, hati merasakan sombong tu maksiat hati. Maksiat hati ni tak ada dosa kecil, semua dosa besar. Maksiat hati semua dosa besar. Jadi kalau mengungkit tu hati tidak. Tapi kalau hati tu dia tidaklah sampai ke hati, dia mengungkit tu hanya di mulut sahaja, itu buruk adab lah. Ada orang mengungkitnya sampai ke hati. Tapi walaupun mulut, kalau yang diungkit tu dengan suami, haram. Kalau anak mengungkit tu pada mak bapak, haram. Sebab itu masuk kepada tidak menghormati. Cuma kalau anak ni mengungkit, dia sebenarnya bukan mengungkit, dia nak sebut tu supaya sedar. Mak ni saya bagi duit untuk gini-gini, bukan untuk joli dengan kawan mak. Kawan nak pinjam bagi, kawan nak pinjam bagi, kawan-kawan mak guna mak, saya bagi duit, kau ungkit itu ungkit yang dibolehkan supaya maknya sedar. Anak tu sebut bukan nak cakap pasal duit, pasal mak tu. Sama macam kita bagi duit ke anak kita. Mak bagi duit untuk kau buat gini-gini, kau dengan kawan-kawan kau beli yang bukan-bukan. Anak cakap, mak ngungkit kita bukan sayang duit kita. Walaupun boleh kita ungkit dengan anak kita, tapi kita bukan nak ngungkit. Kita nak bagi sedar anak kita, kita bagi duit pasal apa? Pada sudut menasihati. Okey, baik. Jadi tentang Islam, iman, ihsan tadi. Jadi sifat keakuan orang yang sombong ni, selama mana masih meyakini segala urusan kehidupan makhluk, urusan diri dia, keluarga dia tu semua dari Allah, rezeki dari Allah, maka masih ada iman. Cuma dengan kaya mewah dia tu dia sombong, aku. Itu maksiat, dosa besar. Hati, bukan iman tu. Memang iman ni di hati, tapi maksud hati dosa besar ini adalah pada tasawuf tu. Okey. Contohlah kita kata kat mulut. Tapi kalau mulut yang tadi aku tadi, itu masih harus. Contoh kita kata, ini sebagai pengamisan. Contoh kita kata, kau ni belajarlah pandai-pandai, pembesar besok dengan tak ada kelulusan kau nak makan apa? Belajar pandai-pandai biar ada sijil. Biar ada sijil, kerja elok, gaji besar, cerah masa depan. Tak? Tu cakap macam tu tak syirik, tak kafir. Itu nasihat yang mana walaupun harus hukumnya, cuma tanda lemah iman. Tanda lemah iman. Dia kalau nak suruh belajar, kau ni belajarlah tinggi-tinggi, belajarlah pandai-pandai, supaya Allah redha pada engkau.
Kita belajar bukan sebab sijil. Oh, mak syirik, mak meyakini sijil bagi rezeki. Mak kau tak meyakini sijil bagi rezeki. Kalau kita tanya mak siapa bagi rezeki, Allah lah, bukan sijil. Mak tetap tapi benda tu duduk dalam. Tapi mulut ni belajarlah pandai-pandai, ada sijil elok, gaji tinggi kan, cerah masa depan. Itu tak syirik cakapnya tu. Tapi boleh nak cakap itu? Boleh. Kerana Allah mengiktiraf makhluk ada perbuatan dan pilihan. Mana surah Fatihah ayat 5. Kan kita dah bicara itu. Hanya kepadamu saja ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu saja ya Allah kami mohon pertolongan. Allah iktiraf makhluk ada perbuatan dan pilihan. Itu pada syariat zahir. Pada hakikah batin, segala-gala adalah Allah yang mencipta. Allah cipta zat manusia, diri manusia, Allah cipta zat makhluk, Allah cipta sifat makhluk, Allah cipta perbuatan makhluk. Perbuatan baik dan jahat, ibadah dan maksiat, segalanya Allah yang cipta. Itu pegangan iman, aqaidul iman, dalil surah Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mentadbir, lagi maha mencipta zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, sekalian alam. Situ. Wallahu alam bisawab. Jadi kita ni tak ada pilihan, tak ada perbuatan pada batin hakikah pegangan iman. Tapi kita ni ada pilihan, ada perbuatan pada sudut zahir syariat. Zahir syariat. Sebab tu ada hukum. Buat gini haram, buat gini harus, buat gini makruh. Ada hukum. Okey. Nanti kita akan sambung pada dengan keduanya, kedua nikmat itulah. Kita akan sambung sikit pada nikmat tu. Ada tambahan sedikit tentang surah Al-Hujurat. Tentang surah Al-Hujurat. Nanti kita akan sambung sikit kat situ. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. La yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.